Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ni dengan bismillah. Dalam video kali ni, Dila nak buat resepi biskut butter ataupun butter cookies lah. Biskut mentega macam tu. Untuk yang ni, resepi kali ni macam biasa, gluten free tanpa tepung gandum. Lepas tu tekstur dia rapuh dan juga gebu macam tu. Okey, dah jom mula buat. Mula sekali sediakan bahan tepung. Tepung beras 170 gram, tepung jagung lebih kurang dalam 20 gram, tepung ubi dalam 8 gram macam tu. Yang ni tepung ni buat dulu siap-siap, lepas tu ketepikan. Dah siap buat tepung. Yang ni untuk bahan dia, dia pakai pure butter 163 gram. Yang ni gula icing biasa. Boleh ganti dengan gula tebu organik, telur, esen vanila dan juga tepung tadi. Kesemua sekali lah. Masukkan gula icing. Dia pakai gula icing dalam video kali ni. Tapi untuk yang biasa dia pakai gula tebu organik yang dah di blender dan diayak. Lepas tu tuangkan esen vanila. Nak sedap pakai creamy vanila lah. Tapi untuk Dila dia pakai pure vanila macam tu. Lepas tu kacaukan dia sampai rata. Tak nak pukul sampai kembang tau. Cukup sampai rata je. Lepas tu masukkan telur. Dia tak ada telur grade B. Dia pakai telur grade A. Kalau ada telur grade B, pakai telur grade B tau. Lepas tu kacaukan dia sampai dia rata dan sebati. Tak nak sampai kembang Kalau kembang nanti kuih ni dia jadi kembang semantan pula bila kita bakar nanti. Bila telur dah sebati macam ni, cukup kacau sebati macam tu saja. Tak payah pakai mixer. Bila dah sebati boleh masukkan tepung. Untuk tepung ni Dila masukkan dulu separuh. Lepas tu nanti kacaukan dulu baru masukkan lagi separuh. Sebab tak nak susah masa mengacau lah. Kalau masukkan semua sekali tepung pun boleh. Tapi dia macam berat sikit untuk bagi sebati dengan adunan butter tadilah. Bila dah siap kacau yang ni separuh kan. Lepas tu masukkan lagi separuh lebihan tadi ataupun masukkan terus ke semuanya lebihan tepung yang ada. Tepung ni pakai je semua sekali yang kita dah sukat awal tadi. Lepas tu gaulkan dia sampai dia rata dan sebati. Untuk butter cookies ni dia memang lembek macam tu. Dila akan pipekan dia pakai nozzle 1M. Yang ni terpulang nak pakai nozzle apa pun. Lepas tu masukkan dalam piping bag. Kalau boleh piping bag ni 2 lapis. Kalau 1 lapis nanti dia bocor lah. Dia senang bocor macam tu. Bila dah masukkan nozzle boleh masukkan adunan ke dalam piping bag. Untuk bentuk tak kisah pakai bentuk apa pun. Lepas tu Dila akan bakarkan dia dekat atas macaron mat ni. Yang ni sebab mudah Dila nak seragamkan dia punya saiz lah. Nanti bentuk dan saiz dia sama sahaja. Kalau pandai boleh pakai baking paper saja. Lepas tu Dila akan hiaskan dengan cherry merah yang dipotongkan juring macam tu kan. Letak dekat penyambung butter cookies tadi lah kan, kita bulatkan dia ada sambung kan. Lepas tu bakarkan dia pada suhu 170 darjah Celsius lebih kurang dalam 20 minit. Yang ni rupa dia bila dah siap bakar. Sejukkan dia sampai dia betul-betul sejuk. Lepas tu boleh simpan dalam bekas kedap udara. Untuk cookies ni dia senang lemau. Jadi pastikan simpan dalam bekas kedap udara. Kalau tak nak buat cookies ni boleh beli dengan Dila. Nanti link Dila letak dekat bawah, dekat dalam description. Untuk raya Dila dah open order untuk kuih raya gluten free. Kalau rajin boleh buat sendiri. Kalau tak berapa ada masa sebab bulan puasa sibuk kerja kan, tak apa boleh beli dengan Dila. Dila masih lagi open kuih raya. Kalau suka dengan video-video Dila boleh like dan juga subscribe channel Buku Resepi Dila.